Surah Al-Muzammil, surah yang ke-73 dalam Al-Quran, mengandungi 20 ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, surah Al-Muzammil, surah yang ke-73 dalam Al-Quran, mengandungi 20 ayat, merupakan surah Makkiyah, namun ayat yang terakhir itu merupakan surah Madaniyah. Al-Muzammil itu berarti orang yang berselimut. Jadi mengapakah surah ini diturunkan? Ini diturunkan bersempena dengan wahyu yang diterima oleh baginda Nabi SAW yang pertama, iaitu surah Iqra, menyebabkan Nabi SAW merasa takut, lalu akhir sekali pulang ke rumah dan mengatakan kepada Khadijah, zammiluni zammiluni, selimutkan aku. Maksud zammiluni ataupun Allah Ta'ala ketika mana memanggil Nabi Muhammad, ya ayyuhal muzammil, dan surah yang seterusnya itu ya ayyuhal muddathir. Beza muzammil dan muddathir ini kedua-duanya membawa erti orang yang berselimut, namun al-muzammil itu orang yang berselimut kerana takut secara emosi, secara dalaman, secara spiritual. Namun al-muddathir itu orang yang berselimut kerana merasa sejuk, kerana menggigil dan seumpamanya. Jadi beza dua itu adalah dari sudut apa yang dihadapi. Kemudian di dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan panduan untuk membahagikan malam itu kepada 3 bahagian. Qumil laila illa qalila. Pada peringkat awal Allah mewajibkan kepada baginda Nabi dan para sahabat yang di peringkat awal untuk bertahajud pada waktu malam kerana masih belum ada solat 5 waktu. Jadi diwajibkan untuk bangun solat malam secara berdiri, dan ini suatu fasa yang sangat intensif. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi Allah Ta'ala memberikan 3 pilihan kuota masa. Yang pertama, memperuntukkan separuh daripada malam untuk ibadah. Yang kedua, separuh namun kurangkan sedikit. Kalau kata 10, 6 jam rehat, 4 jam solat. Aw zid alaihi, ataupun 6 jam solat, 4 jam lagi rehat. Maka pilih, tergantung bagaimana pilihan, tetapi harus bangun malam. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Maksud tartil itu apa? Tartil itu adalah menyebutkan huruf satu persatu, memberikan hak huruf itu dengan sempurna dan memperuntukkan masa untuk akal kita memahami makna, mentadabbur makna kandungan. Inilah yang dinamakan bacaan tartil. Mentadabbur makna menyebabkan fizikal kita ataupun peribadi kita terkesan dengan ayat Al-Quran itu. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan campakkan kepada kamu suatu tanggungjawab yang berat, satu perkataan yang berat. Iaitu apa? Iaitu satu tugasan kepada Nabi untuk menegakkan kebenaran, meruntuhkan geopolitik jahiliyah, mendidik manusia dan sebagainya. Ini adalah satu tugas yang sangat berat, bukan sahaja kepada manusia, bahkan kepada para nabi itu lebih dahsyat. Lalu Allah Ta'ala mengatakan inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Maka disebabkan keberatan tanggungjawab ini, maka kamu seharusnya ada waktu untuk bertahajud, untuk recharge bateri pada waktu malam, iaitu dengan melakukan solat malam. Ashaddu wat'an ini berarti pada waktu malam itu hati dan lidah lebih mudah untuk harmoni ataupun untuk khusyuk. Berbeza dengan waktu siang, kerana waktu siang itu manusia cenderung sibuk untuk mencari ma'isyah, mencari rezeki dan seumpamanya. Namun pada waktu malam, keadaan yang hening, yang sunyi, itu menyebabkan hati dan fikiran lebih tenang dan sangat sesuai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menyatakan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, dan bersabarlah kamu wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan daripada golongan Quraisy yang mengkritik Nabi. Wahjurhum hajran jamila, dan jauhi mereka dengan cara yang baik, yang tidak menyakiti hati mereka, begitu juga tidak membangkitkan suasana yang tidak enak. Jadi ini adalah 2 cara yang Allah Ta'ala ajar kepada kita secara tidak langsung bagaimanakah menghadapi konflik. Yang pertama, kita kena sabar. Yang kedua, kita berundur, menjauhkan diri tanpa menimbulkan konflik. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebutkan di bahagian akhir surah ini, di mana perintah untuk solat tahajud yang mana di peringkat awal itu adalah suatu kewajipan, lalu kemudiannya ditukarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi sunat, menjadi suatu perkara yang dianjurkan namun tidak berdosa untuk ditinggalkan. Dan ini kerana beberapa faktor. Antaranya ialah kerana terdapat di kalangan kamu itu orang yang sakit. Alima an sayakunu minkum marda. Ada sebahagian daripada kamu itu orang-orang yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Ada orang yang keluar untuk mengembara di atas muka bumi untuk mencari rezeki daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan ada sebahagian kamu yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka oleh itu faqra'u ma tayassara min, maka bacalah di dalam solat itu apa yang mudah bagi kamu. Tidaklah wajib panjang, tetapi mana yang mudah. Kalau boleh bacaan panjang, maka bacalah bacaan yang panjang. Kalau tidak boleh, maka apa sahaja yang mudah untuk kamu. Lalu Allah Ta'ala memberikan keringanan ini kepada umat Islam kerana mengambil
kira faktor-faktor yang disebutkan di dalam ayat ini. Jadi ayat yang terakhir ini diturunkan di Madinah, merupakan ayat Madaniyah pada sekitar setelah 11 ataupun 12 tahun daripada ia pertama kali diturunkan di Mekah. Jadi setelah para sahabat itu mengalami keletihan yang sangat luar biasa kerana keletihan fizikal, kerana diwajibkan untuk solat malam daripada peringkat awal selama setahun, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai satu bentuk ayat naskh, ayat membatalkan kewajipan yang pertama. Ayat yang terakhir diturunkan membatalkan ayat yang awal diturunkan. Jadi Allah Ta'ala meletakkan ayat ini di dalam surah Makkiyah, kerana ayat Quran itu, ayat surah ni dia tidak turun satu surah, dia turun ayat. Kemudian apabila sempurna penurunan wahyu, maka Nabi bertalaqi dengan Jibril, lalu Jibril lah menyusun surah-surah ini, ayat-ayat ini berada di surah mana dan sebagainya. Lalu dikumpulkan ayat-ayat ini di dalam surah yang sama, berbeza Makkiyah dan Madaniyah. Itu kerana Allah Ta'ala nak menunjukkan kelonggaran yang diberikan kepada umat Islam. Pada peringkat awal itu sangat dahsyat, sangat syadid, sangat keras, wajib untuk solat malam, lalu akhir sekali ditukar hukum wajib itu menjadi sunat muakkad. Jadi surah ini kalau kita boleh bahagikan, terdapat beberapa fasa. Ayat yang pertama hingga ayat ke-9 itu menunjukkan tarbiyah rohani untuk melakukan solat pada waktu malam. Nabi diperintahkan kepada Nabi dan juga umatnya untuk membangunkan kekuatan dalaman dengan membaca Al-Quran di dalam solat malam, mendalami zikir-zikir bacaan Al-Quran secara tertib dan seumpamanya, dan bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fasa kedua untuk menunjukkan ketahanan mental terhadap tekanan. Ayat yang ke-10 hingga ayat ke-19 menunjukkan macam mana cara untuk kita mengendalikan konflik, mengendalikan ujian ataupun penindasan dari bentuk ejekan dan seumpamanya. Kemudian ayat yang terakhir manifestasi rahmah dan juga kelonggaran syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang pada peringkat awalnya syadid kemudian ditukar menjadi lenient ataupun lebih ringan pada peringkat akhir. Jadi itulah apa yang dapat disampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Wabillahi hidayati wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.